siapa Cik Yan dan Cik Ina sebenarnya? Saya seorang pekerja kilang, Ina pula sebagai seorang guru. Okay, jadi bisnes ni something yang sebenarnya saya mulakan lah. Ialah di awal kalau kita tengok bisnes ni dah 10 tahun dulu kan. Apa dalam perjalanan bisnes ni satu tahap yang pernah tak Cik Yan dengan Cik Ina sendiri rasa nak give up? Waktu tu dia memang sangat down sampai saya cakap dengan Gina, kita berhenti je lah buat bisnes, tak payah buat bisnes lagi kan. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi Kerusi Berapi. Duduk sekejap, buktikan hebat. Ya, anda bersama saya sekali lagi Nazneen dan saya ditemani oleh saya Ira. Ya, so hari ni Ira, ini adalah sebenarnya live kita kali kedua. Dan kita nak ucapkan dulu terima kasih kepada penonton yang sudi luangkan masa untuk join kita punya live Kerusi Berapi. Kita harap anda semua dapat tonton kita sehingga ke akhir rancangan. Ya. Dan kalau anda perasan dekat sini, sekarang ni anda berada di lobi, kereta api anda sedang bergerak menuju ke stesen yang pertama. So tapi tadi kita ada sebut pasal kereta api, reward voucher, station. So kita mesti nak tahu apa sebenarnya tu, macam mana nak dapatkan voucher-voucher tu. Tadi kita pun dah bagi tahu yang anda perlu menonton kita di lobi. So macam mana nak dapatkan reward tu? So yang pasti sekarang ni kereta api anda sedang bergerak. So saya nak kita nak sharekan kepada anda bagaimana cara. Kita akan sharekan selepas ni video macam mana cara untuk dapatkan reward sepanjang live ni. Jom kita tengok dulu video. Hai, saya Intan. Dalam video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk dapatkan reward dalam segmen ini. Paling penting adalah play video dan pastikan train anda sedang bergerak. Jika anda tak nampak train, sila pergi ke squaredeck.com/lobby atau gunakan link yang saya letakkan di ruangan chat di bawah untuk tonton dari situ. Dan jika network anda down, video mungkin akan freeze sebentar. Tapi jangan risau, ia akan kembali semula bila network dah stabil. Dengan train yang sedang bergerak, anda akan terima reward setelah train anda tiba di setiap stesen. Setiap stesen akan ada reward yang berbeza. Ada stesen yang anda akan dapat voucher, ada stesen yang anda akan dapat free gift dan ada stesen yang anda akan terima tiket. Apabila anda terima voucher dan free gift, pastikan anda klik untuk claim. Tiket pula memberi peluang kepada anda untuk sertai lucky draw. Satu tiket mewakili satu peluang. Bermaksud, semakin banyak tiket yang anda terima, semakin tinggi peluang anda untuk memenangi lucky draw. So, macam mana nak dapat banyak tiket? Senang je. Pastikan train anda tiba di sebanyak mungkin stesen yang ada. Mudah kan? Okey, kalau dah jelas, jom kita kembali ke host. Okey, terima kasih. Terima kasih Intan. So sangat mudah kan? So kita dah tahu dah. So anda akan ada, sekarang ni akan ada 4 stesen yang anda perlu tunggu. Dan setiap stesen tu anda akan dapat voucher dan tiket untuk layakkan anda ke lucky draw. Jadi kena pastikan anda berada di lobi dengan cara train anda sedang bergerak. Ya, so sekarang ni saya pasti train semua sedang bergerak. Okey, so tadi kita ada bagi tahu sikit yang top reseller kita ni adalah daripada HQ di Zandra, dan kita tahu HQ di Zandra adalah jenama perfume nombor 1 Malaysia dengan produk wangian EDP dan juga air freshener. Dan kita tahu reseller dia ada ramai dekat seluruh Malaysia. Dan hari ni kita bawakan anda top reseller yang dipilih sendiri oleh HQ. Kita boleh nak bagi nama dia, Ira? Kita dah boleh bagi nama dia. So kita boleh dikenali dengan Cik Yan dan Cik Ina. Merupakan pasangan suami isteri yang hebat. So kita tahu yang
kalau ikut nama penuh dia adalah Cik Ina adalah Zamna Riza Abbas dan juga Cik Ian Nur Azianto Abu. Mereka ni ada dilahirkan Cik Ina dilahirkan di Pontian Johor, manakala Cik Ian dilahirkan di Keluang Johor. Dua-dua ni orang Johor. Ira orang Johor? Orang Penang. Orang Penang. Tapi ayah Ira orang Johor kan? Bukan orang Johor tapi family belah abah tu duduk dekat sana. Oh, okey. Tak boleh cakap. Okey, tapi ayah saya orang Johor. Mungkin kenal tak tahu. Okey. So sekarang ni kita nak sharekan kepada anda video sedikit guest video kita. Guest kita hari ni. Jom kita tonton. Hai, Assalamualaikum Cik Yan dan Cik Ina. Kita nampak Cik Ina dekat sebelah Cik Yan. Kita nampak Cik Ina dan Cik Yan kat situ. Apa khabar? Macam mana? Baik. Hai, Alhamdulillah. So kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Yan dan Cik Ina sudi join live kita hari ini dekat event Kerusi Berapi. So nak tanya Cik Yan sedikit lah ataupun Cik Ina kan. Macam mana perasaan Cik Yan waktu kami jemput untuk jadi guest Kerusi Berapi? Assalamualaikum. Masa dapat tu terkejut jugalah kan sebab daripada Squalid. So bila Squalid kenalkan diri, dia kata ni dia dah link dengan HQ semua. Okay, saya rasa okey lah. Dan kebetulan pula kita orang pun tengah nak cari semangat kan. Alhamdulillah Allah datangkan peluang macam ni lah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, sama-sama kita bakar semangat malam ni. Ya, dekat Kerusi Berapi. Kerusi Berapi. So tadi kalau ikut dekat video tadi ada apa di highlight dekat situ, it's not about me, it's about us. So boleh tak Cik Yan kongsikan makna sebenar tu? Okey, kita berniaga ni, saya dengan Cik Ina berniaga is sebab saya punya team lah. Team Lizandra Iskandar Putri. So apa pun juga direction, keputusan dan bila kita bawa bersama bisnes ni, it's about team. Semua orang yang ada bersama kami lah sepanjang kami berniaga di Zandra ni. Okay. Team memang sangat penting dalam satu perniagaan. So maknanya kita bukan seorang-seorang lah. Kita bersama dengan biasanya yang kita biasa dengar dekat di Zandra ni dipanggil sebagai jemaah. Jemaah. Okay. So tadi Cik Yan ada cerita pasal team. So sekarang ni saya nak tanya, sebelum Cik Yan masuk ke dalam dunia, kita kata dalam bisnes di Zandra ni, siapa Cik Yan dan Cik Ina sebenarnya? Okay. Saya dengan Cik Ina ni sebenarnya dua-dua bekerja lah. Sampai ke hari ni sebenarnya kami pun masih bekerja. Saya seorang pekerja kilang, Cik Ina pula sebagai seorang guru. Okay, jadi bisnes ni something yang sebenarnya saya mulakan lah. Ialah di awal kalau kita tengok bisnes dah 10 tahun dulu kan, kita mencari something lah untuk pendapatan tambahan kan. Jadi saya pernah buat takaful, pernah buat MLM. Tapi selalunya lah, ialah orang sebelah ada kan, selalunya apa ni, buat apa ni kan. Okay. Jadi bagaimana saya bermula? Itulah saya berfikir apa kata kalau buat bersama, tu yang ajak dia dan sampai hari ni lah kita buat bisnes bersama. It's not about me. Lebih daripada 10 tahun. Lebih daripada 10 tahun. Itulah jadi nak tanya jugalah dengan Cik Yan kan. Dah kita tahu macam Cik Yan share tadi pelbagai pekerjaan yang dah Cik Yan buat kan. Cerita kaful dan sebagainya tadi tu. Nak tanya apa detik pertama yang buatkan Cik Yan dan Cik Ina sendiri rasa ini jalan aku nak jadi usahawan, nak join di Zandra. Rasanya awalnya tu mau kepada kewangan lah, betul tak? Kita
banyak waktu tu mungkin bukan kesempitan, tapi maksudnya kita nak cari sumber kewangan yang lebih baik. Jadi bila saya tengok ramai juga rakan-rakan yang buat bisnes boleh buat penambah Tambah income. Saya income betul. Jadi saya pun berbincang dengan Cik Ina. Sebenarnya nak kata bincang tak jugalah. Saya macam come buat apa kita punya impian. Dia tak ada bincang pun. Terus buat. Dia bawa pergi tempat Ina, lepas tu dia bincang. Cik Ina pergi shopping kan kat buying center kan. Habis bincang, Cik Ina habis shopping, kata dia okey, ni ada stok untuk awak, kita jual. Alamak, betul. Okey, masa yang first time dapat stok tu kan, nak tanya Cik Ina. Cik Ina jual kat siapa? Ingat tak ni pelanggan pertama? Tak tanya lah. Tengok stok tu banyak kan. Lepas tu biasalah orang yang akan support kita adalah keluarga kita. Jual Cik kepada tak suka keluarga. jaga, Cik tak suka cakap dengan orang. Tapi Cik Ina paksa. Itulah waktu kontak dengan Cik Ina tu. Cik Ina cakap apa, saya introvert, cari Cik Ian tu. Cari Cik Ian tu. Jadi itulah permulaan dia. Itu sedikit Sesuatu permulaan. tu, yang kita tak apa macam menggerakkan kita tak apa. Langkah pertama. Dia kata ada apa, kita kata ada apa tu? Ada apa, Big Y. Okey. Ya, betul. Ada Big Y. Saya ingat lagi masa saya dah bagi dia stok tu, hari yang saya jumpa Ena, malam tu masa nak tidur saya sempat pipi dia. Awak ingat apa Big Y awak? Apa Big Y awak? Macam tu lah. Okey. Sebelum tu kita nak sebelum kita teruskan untuk soalan seterusnya Cik Ian dan Cik Ina, kita nak ingatkan dululah untuk penonton supaya teruskan berada di lobi. Sebab kereta api akan menuju ke stesen yang pertama. So kalau anda keluar dan kalau kereta api tu freeze, nanti lambat untuk sampai ke stesen yang seterusnya. Okey. Tapi sebelum saya nak pergi ke soalan yang ketiga, saya nak bagi satu saya nak sharekan satu fakta mengenai Cik Ian dan Cik Ina. Okey, sebab ini adalah live kita yang dibawakan khas oleh Square Elite sendiri. So daripada data yang kita dapat, Cik Ian dan Cik Ina login kali pertama ke dalam sistem adalah pada 26 Disember 2015. Wah. Ingat tak? Cik Ian dan Cik Ina ingat tak? Tahun lah. 2015, so dah hampir 10 tahun. Okey. Mungkin sebelum ada di Zandra lagi ke, ataupun masa di Ocean to You? Di Zandra. Saya join di Zandra. Masa dah di Zandra lah. Okey. Okey, saya nak pergi ke soalan ketiga. So, apa kenangan paling manis waktu Cik Ian dan Cik Ina berniaga sampai sekarang yang buat Cik Ina dan Cik Ian tersenyum bila teringat? Kenangan manis So saya rasa yang paling manis dan saya tak lupa sebab bila saya buat bisnes semua tentang keluarga kan. Jadi paling best tu bila kita orang keluar lah pagi-pagi subuh kan. Kita akan setiap minggu di hari Sabtu kita akan pergi ke Bangi untuk ambil stok. Untuk stok untuk pastikanlah tim tu sentiasa ada stok. Jadi subuh tu kita dah keluar. Pukul 8 tu kedai di Zandra tu belum buka lagi, kita orang dah sampai. Buka aja kita terus ambil stok dan kita akan cepat-cepat balik. Terus untuk ke Johor. Sebab ejen masa dah tunggu stok. Itu yang pertama lah. Dan yang kedua dan yang pastinya lah, setiap kali gathering dengan tim lah. Kita buat gathering sama ada kita buat kadang-kadang dekat rumah, dekat hall, dekat dewan, dekat kita pernah pergi resort dengan tim. Setiap kali, saya rasa dah 10 tahun ni lebih lah, insyaAllah lebih 10 kali. Dan setiap kali itulah saya rasa kenangan itu momen dia yang best lah. Itu momen paling best lah. Momen bersama tim. Yang kita kata yang awal-awal pagi tu. Adakah dia sekarang masih sama lagi ke ataupun sekarang ni post je? Sekarang ni post je. Sekarang lebih banyak post lah. Kadang-kadang kalau kami ada ke Kuala Lumpur, kami sini ambil lah. Tapi memang dah jarang. Sekarang pun senang kan, ada Ninja Van, ada JNT. Dulu 10 tahun dulu rasanya belum lagi. Belum lagi kan. Okey.
sekarang ni kalau ikut kita dalam beberapa minit lagi penonton kita akan sampai ke stesen yang pertama. So nanti kita akan nampak tahu dia punya notification dia di atas tu. Okay. So kita teruskan dengan soalan soalan keempat. Dalam 10 tahun kan, hampir 10 tahun Cik Yan dengan Cik Ina berbisnes ni kan, mesti ada, yalah, selain daripada kenangan manis bersama tim, mesti ada kata apa, sesuatu benda yang sukar ataupun yang pahit lah. Jadi ada tak sampai dalam perjalanan bisnes ni satu tahap yang pernah tak Cik Yan dengan Cik Ina sendiri rasa nak give up? Apa yang buatkan Cik Yan dan Cik Ina nak teruskan juga? Okey, kalau kita ingatlah kan tahun 2021 tu kita kena PKP tu. COVID tu. Okey, so masa COVID tu kita tak boleh buka kedai, tutup kedai betul. Jadi masa tu saya ingat dekat 8 bulan bila kita terpaksa tutup kedai kita. Sebab waktu tu kita dah tak boleh nak rolling lagi, maknanya kita kena bayar tau. Dia 3 bulan je kan moratorium, lepas tu 3 bulan tapi untuk kita, tapi untuk tuan kedai dia tak ada moratorium. Jadi bila kita dah banyak berhabis lah nak keluarkan bayar sewa, jadi kita kena decide untuk tutup kedai. Dan waktu tu saya rasa tim pun merasailah bagaimana kita punya bisnes, kita punya penjualan pun sangat merosot. Jadi bila kena tutup kedai tu, waktu tu dia memang sangat down. Sampai saya cakap dengan Gina, kita berhenti je lah buat bisnes, tak payah buat bisnes lagi kan. Jadi kita balik je lah rumah, tak payah buka kedai lagi. Tapi sejujurnya saya dengan Cina selalu fikir tim kan, sebab antara tim kita yang dia orang punya outlet, dia orang punya kios, ada yang bersengkang mata kan, di Bazar Karat Johor Bahru, dan banyak tim saya yang sentiasa support walaupun masa PKP pun dia orang masih lagi berbisnes walaupun tidak ni kan. Jadi alhamdulillah lah saya kuatkan diri. Kami invest sekali lagi, kami buka kedai juga, tapi cuma berpindah lokasi untuk untuk lebih kurangkan kos dari segi kos sewa dan sebagainya lah. Tetapi itulah adat berbisnes. Saya bulan 8 tahun ni lah kita terpaksa sekali lagi tutup kedai tu. Tapi insyaAllah saya dah cakap dengan anak tim, Cik Na pun dah beritahu dengan anak tim, kita takkan give up. Kita masih lagi di rumah, kita sekarang beroperasi di rumah. Kami dah sediakan satu bilik, memang khas. Ada bilik khas untuk bisnes ni diteruskan. Alhamdulillah tim masih support, thank you. Pernah nak rasa give up, saya sangat terima kasih tim. Dia orang lah yang bagi kita orang semangat untuk teruskan. Bila ada perasaan nak give up je ke mesti terus fikir tim, anak tim. Anak tim sangat penting. Kita kata tim ni sangat penting sebenarnya dalam bisnes kita. Tambah untuk seorang leader kan. Sebab tadi macam Cik Yan cakap, kalau ikut dah give up dah, tapi bila fikirkan yang tim kita pun berniaga juga. So kita sebagai leader ni tak boleh cepat putus asa lah. Okey, kalau tengok dekat situ, okey. Untuk makluman tadi ada dekat stesen 1 kan, dah ramai dah yang sampai dekat stesen 1 dan dah dapat voucher. Betul. Dan jangan lupa untuk terus klik butang voucher tu untuk claim voucher tersebut. Dan nombor-nombor di tepi tu adalah untuk tiket melayakkan masuk ke sesi lucky draw nanti. Okey, seterusnya kita diberitahu ada dalam 15 sekarang ni ada dalam 15 orang yang join, dan anda pastikan anda berada di lobi Kursi Berapi, dan pastikan anda, siapa-siapa yang menonton di YouTube, anda pergi ke squalid.com/lobby ataupun dapatkan link lobi Kursi Berapi di bahagian komen. Okey, pastikan juga nombor telefon yang masuk tadi tu betul. Kalau agak ragu-ragu, boleh edit semula nombor telefon anda. Okey. So yang
So sekarang ni mungkin kita nak tengok dulu kita macam tengok mana video cara dulu untuk dapatkan reward. Ya. Okey. Jom kita tengok dulu. Hai, saya Intan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk dapatkan reward-reward dalam segmen ini. Paling penting adalah play video dan pastikan train anda sedang bergerak. Jika anda tak nampak train, sila pergi ke squaredeck.com/lobby atau gunakan link yang saya letakkan di ruangan chat di bawah untuk tonton dari situ. Dan jika network anda down, video mungkin akan freeze sebentar. Tapi jangan risau, ia akan kembali semula bila network dah stabil. Dengan train yang sedang bergerak, anda akan terima reward setelah train anda tiba di setiap stesen. Setiap stesen akan ada reward yang berbeza. Ada stesen yang anda akan dapat voucher, ada stesen yang anda akan dapat free gift dan ada stesen yang anda akan terima tiket. Apabila anda terima voucher dan free gift, pastikan anda klik untuk claim. Tiket pula memberi peluang kepada anda untuk sertai lucky draw. Satu tiket mewakili satu peluang. Bermaksud, semakin banyak tiket yang anda terima, semakin tinggi peluang anda untuk memenangi lucky draw. So, macam mana nak dapat banyak tiket? Senang je. Pastikan train anda tiba di sebanyak mungkin stesen yang ada. Mudah kan? Okey, kalau dah jelas, jom kita kembali ke host. Okey, seterusnya. Okey, so kita dah nampak tadi macam mana nak dapatkan voucher dan juga tiket lucky draw. So pastikan anda menonton dan tengok ada lagi yang dah sampai ke stesen yang pertama dan claim voucher. Ya. Okey. So kita nak pergi ke soalan yang seterusnya, Cik Yan dan juga Cik Ina. Tadi Cik Yan ada cerita yang pada awal join sebagai reseller di Zandra, berapa lama masa yang Cik Yan dan Cik Ina ambil untuk nampak hasil yang konsisten tu? Untuk berapa lama Berapa lama saya ingat kita dalam 2 tahun juga, sebab masa mula-mula tu kita nak bina team kan. Jadi kita perlukan team punya komitmen untuk sama kita jumpa dan kita ada buat kelas every time, dan kita pun dapat support juga daripada HQ untuk turun bagi penerangan dan support team macam ni kita nak first tentang produk, tentang bagaimana cara kita nak laksanakan bisnes ni sebagai ejen lah. Jadi almost 2 years. 2 tahun. Okey, tadi Cik Yan, saya nak tanya, adakah masa Cik Yan baru-baru start tu memang dah terfikir untuk jadi leader? Memang nak ada team? Masa kita start tu taklah dengan Cik Na, macam Cik Na cakap tadi, dapat stok tu seminggu rasanya duduk bawah katil. Jadi sebenarnya kami pun belajar, maknanya kami pun bertanya dengan HQ dan rakan-rakan yang dalam bisnes kan. So macam mana kita nak kembang, macam kita nak mulakan dengan bisnes lah. Jadi kita first saya start dengan saudara, saya start dengan kawan-kawan dan kita wawarkan lah. Jadi dari situ lah dia berkembang. Rupanya end up alhamdulillah. Masa awal-awal kan dengan keluarga kan, masa bagi tahu dekat keluarga, masa kembangkan masa nak promote dekat kawan-kawan tu, ada tak dari segi penerimaan diorang? Adakah penerimaan yang positif ataupun sebaliknya? Sebab kita masa tu pun sebenarnya segan jugalah nak bagi tahu kan, tapi masa tu kita dah pasal momentum yang tolak tadi, stok tu lah kan. Jadi bila stok dah ada suka tak suka bagi tahu lah. Macam dalam ni kan, Abang Kumbang, Aidil ni semua kawan-kawan saya ni kan, Juahil, Abang Nizam ni semua kawan-kawan. Jadi buat je lah. Buat je macam tu. Dia kata kiranya jalan je lah. Jalan je, jangan takut. Sebab ada stok dekat tangan tu. Dia macam ni lah, macam kita menjual kan. Kita jumpa customer, kita bagi tahu, promote, betul? Orang nak beli ke tak beli tu kita tak tahu lagi. Terserah lah, kalau ada rezeki kita macam tu kita dapat lah. Jadi masa tu macam gitu jugalah. Kita cakap dengan kawan, aku buat wangi, jom lah. Macam tu lah, apa dia explain dengan orang lah. Jumpa seorang-seorang, dan ada yang masa tu kita kumpulkan kan, dan kita explain
Alhamdulillah lah. Ada yang dah 10 tahun tau dalam ni saya rasa. Maksudnya yang bersama Cik Yan daripada awal lah. Disember 2015 tu ramai ada lagi kat sini ni. Masih ada lagi. Setia bersama tim Cik Yan. 10 tahun bersama. Alhamdulillah. Okay, so saya nak tanya juga dengan Cik Yan, apa rutin kecil ataupun habit yang Cik Yan amalkan yang Cik Yan rasa banyak sangat bantu kejayaan Cik Yan hari ni. Okey, yalah kita ni manusia kan, kadang-kadang bukan kadang, selalunya motivasi tu dia on off. Jadi apa yang saya buat, selalu saya cari kata-kata motivasi untuk diri sendiri. Jadi bila saya dah cari tu, saya akan post dekat FB setiap hari. Everyday morning lah. Sampai sekarang lah maksudnya Cik Yan amalkan. Sampai sekarang. Cuma kebelakangan ni ada berkurangan sikit lah atas sebab-sebab tertentu. Jadi itulah saya buat 10 tahun. Macam tu je buat cari kata. Kadang-kadang kata tu ulang juga. Tapi suki untuk bagi kita sedar lah. Bangkit lah sebab macam Cik Yan cakap tadi tu lah, motivasi ni memang ataupun kita tu semangat lah. Ada hari kita semangat kita tinggi kan, ada hari macam rasa down. Jadi kena ada sesuatu yang buatkan kita terus bangkit lah, terus semangat. Kalau kita nak tengok tadi sebenarnya ada beberapa orang yang dah masuk ke stesen yang kedua. Yang dah sampai ke stesen kedua, dan ada orang yang baru join dah sampai di stesen yang pertama. So maksudnya berpaki lagi dua stesen lagi. Kekal bersama kami. Okey, so sekarang ni saya nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Tadi Cik kata kita pasti yang sekarang ni yang menonton ni ada yang dah lama dengan Cik Yan. So sebagai leader kan Cik Yan, macam mana Cik Yan kekalkan mereka ni masih berada bersama dengan Cik Yan? Ada tak Cik Yan visi ataupun misi Cik Yan, misi betul-betul macam mana kata, ada tak macam mana Cik Yan bina tim yang betul-betul percaya dengan visi Cik Yan sendiri? Adakah Cik Yan ada visi yang tertentu yang menyebabkan mereka masih lagi setia, ataupun macam mana? Boleh sharekan dengan kita tak? Boleh. Okey, di awal permulaan tu macam saya beritahu kan, sebelum ni kita memang ada buat gathering. Jadi sebagai seorang leader, bagi saya lah yang perkara pertama yang kita nak kena bagi tahu pada tim kita ialah clarity lah. Kita kena jelas kan, satu kenapa kita berniaga. Jadi diorang jelas juga kenapa diorang bersama dengan kita, kenapa diorang kena teruskan sama-sama kita. Dan masa kita mula bisnes Zandar tu pun kita bagi semua peraturan-peraturan yang Zandar kan, jaga harga. Dan bila ada apa juga informasi daripada HQ, bila kita sampaikan tu dah jelas, baru kita bagi tahu tim. Jadi tim akan satu words lah. Alhamdulillah saya dapat tim yang matang lah. Yang keduanya tadi lah, bila nak jelaskan pada tim, komunikasi tu penting kan. Jadi kita kena ada komunikasi dengan tim. Sebab saya ada panggil gathering, kadang-kadang kita mungkin melalui WhatsApp kita tanya feedback daripada tim. Kami dengar sama ada kita one to one ataupun secara berkumpulan lah. Dan yang ketiga ni komitmen lah. Okey, komitmen daripada kami. Okey, walaupun tadi saya beritahu kan saya dengan Cik Nah masih bekerja, tapi saya bagi komitmen saya untuk bantu setiap tim. Diorang apa yang mereka perlukan, just kita boleh duduk bersama dan komit dengan, dan komitmen kami untuk pastikan stok diorang cukup, diorang nak klik semua ada, kecuali kat HQ tak ada, tu je yang saya tak boleh tolong. Jadi bagi saya 3 perkara ni penting lah untuk kami dan tim saya sentiasa. Dan Alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada tim sebab diorang memang matured. Saya Alhamdulillah kalau saya di tim stokis tu, saya dengan Cik Nah selalu syukur sangat tim saya mature. Tunggu mak dia cakap. Mak dia kena bagi informasi, sabar, dia orang tunggu. Jadi kita pun boleh bagi informasi yang betul dan diorang menerima informasi yang jelas dan betul. Komitmen, komunikasi, mesej yang disampaikan tu kena tepat. So macam Cik Yan sekarang ni kan, macam mana Cik Yan bahagikan masa tu antara kerja dan juga bisnes tu?
Okey, ni ramai juga yang yang tanyalah kan, sebab kami ada bisnes, ada family, ada kerja hakiki, betul? Sebenarnya balik semula pada komitmen lah. Okay? Kami bila kami bahagi, sebab kita ada 3 masa yang berbeza kan. Jadi bila kita buat kerja hakiki, kita kena fokus lah kerja hakiki. Sebab tu kadang-kadang kalau WhatsApp waktu time kita orang kerja lambat sikit reply lah. Tapi alhamdulillah anak-anak faham. Kan nanti kalau mak dia tengah busy, okey hari ni mak busy, nak PM kita lambat sikit reply. Jadi orang pun kena bagi tahu. Betul. Okey, tu komunikasi lah, betul. Dan yang keduanya, bila saya habiskan masa dengan tim, kita orang buat gathering sama dengan tim lah. Jadi ada masa macam Cik Na pun dia tengok kalau dia dah masuk tim, Cik Na jarang masuk dengan tim kat WhatsApp kan, tapi bila dia dah masuk dia akan bagi komitmen dengan tim, komunikasi apa juga ni kan, apa kata orang borak gebang ke membawa sama-sama lah dengan tim kan. Jadi bersama dengan tim. Dan bila kami bersama keluarga, saya ada allocate lah untuk anak-anak tu hari Sabtu, weekend. Sama juga kalau dulu pagi ambil stok kan. Jadi kita ada allocate satu masa dengan untuk anak-anak diorang. Dan benda ni perlukan komitmen dan disiplin lah bagi saya. Dan ramai orang kata tak boleh buat, tapi sebenarnya just do it lah, boleh buat. Boleh buat sebenarnya. Kena pandai. Cik Na nak tambah sikit. Okay, Cik Na kan kerja kan. Lepas tu tak sangka lah dapat sambutan yang sangat best daripada tim. Tim pun dapat dia punya customer yang sangat ramai kan. Jadi bila dia orang masuk order tu, Cik Na kadang-kadang sampai terpaksa berhenti tau. Tengah bawa kereta nak kerja ni, berhenti kat tepi. Kita tak tahu tau. Kita nak cakap okey je. Dia orang kalau order stok bukan sikit-sikit kan. Nanti stok kita ada berapa, nanti ada bergaduh pula tak dapat stok. Nak menolak, Cik Na pula jenis otak merah kan, jenis yang detail, jenis yang tak boleh terima kalau benda tu Cik Na tak tahu betul ada ke tidak. Lepas tu Kak Kelah pun gitu. Lama-lama saya cakap dengan Cik Yan, saya tak nak berniaga kalau saya jadi pening macam gini. Tolong adakan sistem. Lepas tu kebetulan minggu tu founder, kita jumpa founder datang rumah. Lepas tu Cik Yan cakap lah, kita orang ni full time kerja kan. Jadi bila dapat sambutan gini, bila tim merestock tu, yang memeningkan kita adalah nak keluar, kita nak detect stok kita ada berapa. Sebab masih manual. Masa tu memang ramaikan manual kan. Memang tak boleh lah kalau macam gini niaga. Okey, lepas tu barulah kita orang dikenalkan dengan Squalid. Enak nak ajar. Okey, jadi kalau tak tahu kenapa 10 tahun kita tahan, tengok 2015 Disember kita guna Squalid. Guna Squalid. Terima kasih Cik Yan. PM tepi. Logo. Terima kasih Cik Yan terus guna Squalid. Sampai sekarang dah lebih daripada dekat 10 tahun dah. Saya pun tak ada lagi time tu. Okay. At least dengan itu Elise dengan Laska. Dia pun berdua. Kalau kita tengok sepanjang tadi kan Cik Yan dengan Cik Ina share kan, kita tengok memang Cik Yan sangat hargai tim tau. Dan memang rezeki kadang seorang leader ni rezeki dia adalah dapat tim yang supportive, memahami. Betul. Lagi sama-sama macam sama-sama lah. Maksudnya ada matlamat yang sama. Ada matlamat yang sama. Kan. Okey, sebelum kita teruskan, sebelum saya terus tanya soalan yang seterusnya, boleh tak kita tengok sekali lagi video macam mana nak dapatkan reward? Mungkin ada yang tertinggal tadi. Okey, jom kita tonton dulu. Hai, saya Intan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk dapatkan reward-reward dalam segmen ini. Paling penting adalah play video dan pastikan train anda sedang bergerak. Jika anda tak nampak train, sila pergi ke squaredeck.com/lobby atau gunakan link yang saya letakkan di ruangan chat di bawah untuk tonton dari situ. Dan jika network anda down, video mungkin akan freeze sebentar. Tapi jangan risau, ia akan kembali semula bila network dah stabil. Dengan train yang sedang bergerak, anda akan terima reward setelah train anda tiba di setiap stesen. Setiap stesen akan ada reward yang berbeza. Ada stesen yang anda akan dapat voucher, ada stesen yang anda akan dapat free gift dan ada stesen yang anda akan terima tiket. Apabila anda terima voucher dan free gift,
pastikan anda klik untuk claim. Tiket pula memberi peluang kepada anda untuk sertai lucky draw. Satu tiket mewakili satu peluang. Bermaksud, semakin banyak tiket yang anda terima, semakin tinggi peluang anda untuk memenangi lucky draw. So, macam mana nak dapat banyak tiket? Senang je. Pastikan train anda tiba di sebanyak mungkin stesen yang ada. Mudah kan? Okey, kalau dah jelas, jom kita kembali ke host. Okey, mudah kan cara untuk dapat reward? Kena terus kekal menonton kami. Okey, sekarang ni kita dimaklumkan ada 17 orang yang sedang menonton. Terima kasih kami ucapkan kekal tonton sehingga ke saat ini. Okey, saya nak terus tanya Cik Yan, pada pendapat Cik Yan kan untuk dalam dunia bisnes sekarang, apa benda yang usahawan kena faham untuk survive? Okey, boleh. Okey, yang pertamanya yang kita kena jaga ialah urus modal pusing. Urus modal kita berniaga lah kan. Okey, selalu saya share lah, saya pernah share dengan team kan, macam mana kita nak bahagikan daripada apa yang kita dapat tu, mana nak bahagikan kepada modal pusing, mana yang nak simpan, mana yang pusing balik modal, mana yang jadikan sebagai gaji kita, dan jangan lupa zakat lah. Okay, itu modal pusing, duit keluar masuk memang kena jaga. Okay, yang keduanya, kita ni dalam dunia digital ataupun banyak inovasi. Okay, ni saya nampak Squalid hari ni sebenarnya satu inovasi yang saya rasa something yang wow lain lah. Lain daripada lain kan. Okay. Apa tim Cik Nas suka macam main game. Oh ya ke? Dia lembab sangat. Okey. Jadi kat sini saya nak sebut pada inovasi sebab apa? Kita sebagai usahawan ni kita kena peka lah dengan inovasi baru kan. Sekarang digital kan. Handphone ni dah macam satu alat bukan kehendak, kemahuan lagi, dah keperluan. Jadi kita kena tahu macam nak guna handphone, macam mana nak login, macam mana nak pergi order pakai manual kan. Order TikTok, order dan sebagainya, itu benda-benda yang kita sebagai usahawan kena ambil tahu dan kita kena, saya boleh kata kena kuasai kadang-kadang. Okay? Dan yang seterusnya, kadang-kadang kita ni waktu sekarang je saya tahu semua merasailah zaman kita down. Kita pernah dulu dalam keadaan yang kita duduk atas. Okay, tapi walaupun kita kat bawah, kita masih kena lagi ada mentaliti lah sebagai seorang usahawan dan sebagai seorang usahawan kita kena fokus pada pelanggan kita. Walaupun dulu kita ada kedai, kita ada outlet, kita dah tinggal betul, tapi kita masih lagi ada list, contact list kita punya pelanggan. Ingat dia, jangan lupa pada dia orang. Itulah database kita yang sepatutnya kita jaga. Okey, dan jangan berhenti marketing lah kan, pemasaran. Kalau kita guna FB IG, kadang-kadang kalau kita pasang ada orang tu update, okey saja update nak bagi tahu orang aku masih hidup lagi. Betul lah. Jadi kita kat sini kita pun kena beritahu orang lah, saya masih lagi masih aktif. Masih aktif saya lagi. masih lagi jual di Zandra. Jadi benda ni kena teruskan untuk kita survive. Kalau rasa sejuk, kena contact kawan-kawan. Nak tambah. Tengok Cik Ina nak tambah. Ada Cik Ina nak tambah. Cik Ina nak tambah ke? Jadi dia kena adapt dengan perubahan dan kena sentiasa update. Maksudnya kena sentiasa post supaya orang tahu kita masih wujud, kita masih buat bisnes. Dan kalau macam dulu kita ada Facebook, lepas tu Instagram, so sekarang TikTok. So nak tak nak kita kena ada juga TikTok tu. Ada TikTok tak Cik Ina, Cik Yan? Ada. Oh. Mesti ada punya. Okey. Mungkin boleh share kita nama TikTok? No Abu, Dizandra for you. Dizandra punya lah. Dizandra punya. Ada lah. Dizandra for you. Dizandra for you sama jugalah. Okey. Tadi kan kita cakap pasal dunia bisnes. So sekarang ni kan saya nak tanya kan, dalam bisnes ni siapa role model ataupun inspirasi utama Cik Yan? Dan kenapa Cik Yan pilih dia?
Sejujurnya memang Nabi kita lah, Nabi Muhammad kan. Sebab kita pun tahu dia adalah seorang peniaga yang jujur, amanah kan. Dan dari segi kepimpinan ataupun segi pengurusan perniagaan dia pun kita tahu. Dia selalu kalau bawa bisnes dia pergi mana pun dia membawa keuntungan yang besar lah. Sampai dia adalah orang yang sebelum dia kahwin dengan Siti Khadijah kan, antara orang kepercayaan kan, sebab bisnes dia berjaya lah. Kita selalu ikut dia. Okey. Amanah, jujur. Jujur. Okey, nak tahu jugalah sepanjang 10 tahun Cik Yan dengan Cik Ina dalam Empire Dizandra ni, pernah tak Cik Yan buat satu keputusan yang besar lah ataupun keputusan berani yang ubah bisnes Dizandra for you sehingga sekarang ni, ke tahap sekarang? Okay, satu decision yang selain daripada kita decide untuk bisnes lah kan, betul? Selain tu. Yang ni ialah bila kita buka outlet. Okay, masa kita start daripada rumah pada tahun 2017, selepas 2 tahun 15 tahun lebih lah, 16 bulan 7 2017 kita decide buka outlet di Zandra, di Iskandar Puteri lah. Maknanya masa tu kita keluarkan modal dengan support semua team, kita buka outlet tu. Satu decision lah kat situ, barulah dia akan masa tu kita rasa lebih belonging kan, bisnes kita kena lebih bersungguh-sungguh untuk kita further lah, lebih maju. Itu antaranya yang decision lah yang kita besar, yang paling besar Cik yang pernah buat. Betul, sebab keluar duit kan. Betul. Okey, kalau kita nampak tadi dah ramai dah yang sampai di ke stesen 3. ketiga. Bermaksud kita ada satu lagi stesen sebelum kita ke sesi lucky draw. Kepada yang tengah tonton ni, harap boleh kekal tonton sehingga akhir rancangan. Dan tunggu sehingga lucky draw nanti. Cik Yan ataupun Cik Ina nak tanya, ada tak kata-kata yang selalu ataupun kita kata quote lah, yang biasanya memang Cik Ina dan Cik Yan pegang sampai sekarang? Ada boleh tak share kan? Kalau saya lah, dari dulu saya selalu sebut ni, just do it, impossible is nothing, insyaAllah. Oh, okay. Cik Ina? Ina kena cari semangat untuk memberi orang semangat. Maksudnya kita kena semangat dulu. Kita kena semangat. Leader kena semangat dulu untuk bagi downline semangat. Tadi tu Cik yang kata just do it. So kita pun kena just do it. Buat je. Teruskan. So lepas ni kita akan jemput yang lain juga, top reseller yang ada, dan kita harap ada nanti nak minta Cik Yan wawarkan juga dekat mereka untuk join kita punya live. Sebab sebenarnya ni adalah satu kita kata penghargaan juga daripada Squarelet kepada reseller, terutamanya kepada reseller di Zandra, di atas kita kata sokongan hampir lebih daripada 10 tahun sebenarnya. Okay. So seterusnya soalan yang seterusnya, agaknya kita dah nak sampai ke nak sampai ke stesen yang keempat, Ini mungkin soalan yang terakhir yang kita akan tanya. Okey, nak tanya Cik Yan dan Cik Ina lah. Okey, dua-dua pun boleh jawab. Impian peribadi yang belum tercapai lagi. Yang nak sangat capai. Okey, tunaikan haji tu of course lah, betul. Tunaikan haji. Okey, tapi dalam banyak-banyak impian saya sebut lalu dengan Cik Ina banyak kali yang belum dapat. Saya nak melancong dekat New Zealand. Saya nak pergi sangat New Zealand tu. Tapi saya bila pergi sana, saya nak around satu New Zealand. Kan nanti kita boleh naik dia punya, ada caravan tu kan. Jadi kita akan memandu lah daripada Christchurch pergi kepada ni, pergi kat gunung dia kan. Itulah satu impian yang insyaAllah saya akan pergilah. Mana tahu HQ di Zandra tengah dengar sekarang ni, nanti buat reward sekali. Buat reward. InsyaAllah. Okay. Kalau Cik Ina, ada tak impian Cik Ina yang belum capai lagi, yang nak sangat? Impian Cik Yan. Okay, amin. Okay, so yang ini last kali lah soalan last kita, sebab kejap lagi kita akan pergi ke sesi yang seterusnya. Okay,
saya nak dapatkan saya nak Cik Yan dan Cik Ina lah beri satu nasihat paling ikhlas dari hati yang Cik Yan boleh sampaikan kepada tim yang sekarang ni sedang menonton di live Kerusi Berapi. So apakah nasihat ikhlas daripada Cik Ina dan Cik Yan? Okey, ni bukan nasihat lah, mungkin kongsi lah Okay. First, jadi diri sendiri. Okay. Jadi di situ maksud saya keupayaan kita dan kemampuan kita ni berbeza-beza kan. Kadang kalau kita nak tengok orang lain tu lebih berjaya, kita tak berapa berjaya. Orang restock banyak, kita tak berapa banyak. Tapi selagi you still ada heart tu sebagai usahawan, you teruskan je. Kadang you buat retail kecil-kecil kan, you buat benda yang nampak simple. Tapi di mata orang lain nampak malah orang lain kan. Tapi di mata you, this is something yang bagi saya worth it untuk you. Jadi jadi diri sendirilah. Okay. Dan bila buat sesuatu tu, just buat yang terbaik. Do your best. Best untuk you tak semestinya best nampak best untuk orang lain kan. Just do it. Kan? Buat yang terbaik. Jangan buat ala-ala kadar. Tapi kalau you dah buat yang terbaik, Allah bagi yang tu, itulah rezeki kita. InsyaAllah. Dan saya pun rasa yang terakhir lah, saya nak you all sepanjang kita bersama, maknanya 10 tahun ni, mana yang 10 tahun, ada yang baru 2-3 tahun. Tapi saya dekat dalam ni, saya yakin dan percayalah you all at least pun 3 tahun ke atas lah. Okay, dan sebahagian ni saya yakin dah 10 tahun bersama saya. Dan saya dengan Cik Na, apa yang nak diungkapkan, cuma nak bagi tahu korang lah yang terbaik untuk kami. Bagi kami, syukur sangat kita ada jemaah, saya ada tim yang dengan you all. Penghargaan ke apa dalam bisnes ni memang you all. Okay? Percaya pada diri you, version you. Okay? Buat selebih baik version sendiri. Dan jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Cik Ina, kata-kata ikhlas. Ikhlas untuk tim saya, biasanya kita punya tim akan cari leader kan. Tapi bagi saya sangat macam saya masa dapat jemputan ni pun, saya masuk dalam tim, saya beritahu Mak nak cari semangat, boleh tak bantu? Dia orang walaupun tak tahu apa-apa, okey boleh apa dia kan. Sangat supportive. Nampaklah keikhlasan kita berupah bukan sebab berniaga je, tapi sebab memang kita daripada muda dulu, masa mula berniaga memang semua anak kecil-kecil lagi. Sampai sekarang anak semua dah besar dan kita pun faham ada masalah kesihatan, macam-macam masalah orang kan. Jadi jangan menjauhkan diri disebabkan rasa alah saya ni restock sebulan berapa sahaja gitu kan, seketul 2 tu dia kan. Tak ada rasa gitu sebab daripada mula kita berniaga, kita berubah kan, kita nak berjanji nak sampai jadi geng tua berjanji sama. Takkan sebaya yang tua ke apa ke. Tapi jiwa masih muda, semangat sentiasa ada. Okey, itu saja. Terima kasih untuk tim saya. Itulah. Jadi diri sendiri, buat version sendiri yang terbaik. Buat bersungguh-sungguh. Sebenarnya saya rasa terharu tau dengan tim Cik Yan dan Cik Ina memberi sokongan kan. Sokongan sebenarnya. Ada yang 10 tahun kan. Ada yang 3 tahun. Kita sangat-sangat hargai juga sebab mereka sebenarnya telah menonton kita daripada awal hingga ke akhir. So dah nampak dah. So sekarang ni bukan setakat Cik Ina saja yang dapat semangat. Kita dah nampak ada diorang join ni, kita pun bersemangat juga. Dan lepas ni sebenarnya kita akan buat satu sesi lucky draw untuk tambah lagi semangat anda. Sebab kita ada lebih banyak voucher besar yang kita akan berikan kepada penonton. So harapnya anda stay sehingga ke akhir rancangan ni nanti. Okey.
So tadi kita dah dengar daripada Cik Na dan Cik Yan mengenai perjalanan bisnes dan juga dan nasihat tips yang sangat berguna sebenarnya yang boleh kita kata boleh diterapkan kepada penonton di luar sana. So sekarang ni kita dah boleh ke sesi yang seterusnya. Kita dah boleh ke sesi lucky draw. Dan kita nampak dekat sini ada sebenarnya yang baru sampai ke stesen yang pertama. Jangan sebenarnya jangan give up sebab walaupun ada satu tiket, mana tahu anda yang paling bertuah malam ni dapat voucher RM50. Dan satu lagi kalau tengok dekat bawah tu sebenarnya ada baki lagi tau. So nanti baki tu kita akan bawa ke sesi yang seterusnya dengan Cik Ina dan Cik Yan. Sebab nanti lepas ni kita akan ada beberapa lagi. Tu ada lagi. Dah pastikan siapa yang dah masuk ke lobby tu klik claim. Kalau anda mungkin ada yang menonton kita dekat desktop ke ataupun dekat tab, scroll ke atas sikit, kat situ nanti ada nampak voucher dan tiket yang kita akan berikan nanti. Okay, so kita dah ready untuk sesi lucky draw. Cik Ina dah ready Cik Yan pun dah ready So kita akan sharekan video selepas ni macam mana sesi lucky draw tu berjalan. Dan lepas tu kita akan freeze kan kereta api tu. Sebab kereta api tu dia tak boleh bergerak lagi dah. Maknanya siapa yang masih berada di stesen yang pertama ataupun kedua, dalam anda sebenarnya ada masa lagi. Mungkin dalam masa kita tengah bercakap-cakap ni, dia orang dah nak sampai ke stesen kedua. So ada masa lagi. So, jangan keluar awal tau. Tapi jangan risau, semua layak untuk join lucky draw. Okay. So jom kita tengok video macam mana sesi lucky draw berlangsung. Okay. Hai, saya Intan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan bagaimana lucky draw kami berfungsi. Lucky draw ini dijalankan dengan menggunakan dadu dan juga dice tower. Dice tower yang kami gunakan adalah daripada jenama Game Genie. Cantik kan? Video unboxing dan cara pemasangannya juga kami telah buat dalam satu video dan anda boleh tonton di YouTube channel kami. Untuk dadu pula, kami menggunakan dadu daripada jenama Chestet yang mempunyai 10cc polyhedron atau lebih dikenali dalam kalangan board gamer sebagai D10. Kenapa ianya dipanggil D10? Kerana ia mempunyai 10cc dengan angka daripada 0 sehingga 9. Untuk pemilihan dadu, kami juga telah menjalankan satu ujian khas dengan menggunakan dua dadu yang berbeza. Ujian ini dijalankan selama 1 jam dengan jumlah lontaran sebanyak 320 kali tau. Memang penat. Tujuannya adalah untuk memastikan pemilihan dadu yang benar-benar adil. Video penuh selama 1 jam ini juga anda boleh tonton di YouTube channel kami. Daripada hasil ujian itu, kami mendapati bahawa dadu biru adalah yang paling adil. Jadi, dadu biru inilah yang akan kami gunakan dalam sesi lucky draw kami hari ini. Jadi, bagaimana lucky draw berfungsi? Cara pelaksanaannya adalah seperti berikut. Daripada kami mencabut satu nombor seperti lucky draw yang biasa, kami akan membuat lontaran dadu sebanyak 3 kali dengan nilai tempat, sah, puluh dan ratus. Okey, sekarang jom saya tunjukkan satu contoh. Seperti yang anda boleh tengok di skrin sebelah saya, kita ada jumlah tiket sebanyak 130. Sekarang saya akan lontarkan dadu untuk dapatkan nombor biru. Okey, dekat sini saya dapat nombor 7. Jadi inilah nombor bakal pemenang yang berpotensi. Seterusnya, saya akan lontarkan dadu untuk dapatkan nombor ungu. Saya dapat nombor 1. Jadi, inilah nombor bakal pemenang yang berpotensi. Dan akhir sekali, saya akan lontarkan dadu untuk dapatkan nombor hijau. Okey, sekarang saya dapat nombor 0. Jadi, inilah orang yang bertuah. Tapi, belum menang lagi tau. Penonton yang bertuah ini akan mendapat panggilan daripada kami. Tapi, sebelum tu, kata kunci akan ditunjukkan di hadapan skrin. Dan anda perlu beri jawapan yang betul. Barulah dikira sebagai pemenang.
Tanya. Tapi sekiranya kami tak dapat nak menghubungi anda atau jawapan yang diberikan adalah salah, kami akan membuat lontaran semula dadu dan memilih pemenang yang baru. Jadi, pastikan anda peka dan bersedia. Jelas? Kalau ya, jom kita mulakan sesi Lucky Draw kita pada hari ini. Semoga berjaya! Hai, saya Intan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk dapatkan reward-reward dalam segmen ini. Paling penting adalah play video dan pastikan train anda sedang bergerak. Jika anda tak nampak train, sila pergi ke squaredeck.com/lobby atau gunakan link yang saya letakkan di ruangan chat di bawah untuk tonton dari situ. Dan jika network anda down, video mungkin akan freeze sebentar. Tapi jangan risau, ia akan kembali semula bila network dah stabil. Dengan train yang sedang bergerak, anda akan terima reward setelah train anda tiba di setiap stesen. Setiap stesen akan ada reward yang berbeza. Ada stesen yang anda akan dapat voucher, ada stesen yang anda akan dapat free gift dan ada stesen yang anda akan terima tiket. Apabila anda terima voucher dan free gift, pastikan anda klik untuk claim. Tiket pula memberi peluang kepada anda untuk sertai Lucky Draw. Satu tiket mewakili satu peluang. Bermaksud, semakin banyak tiket yang anda terima, semakin tinggi peluang anda untuk memenangi Lucky Draw. So, macam mana nak dapat banyak tiket? Senang je. Pastikan train anda tiba di sebanyak mungkin stesen yang ada. Mudah kan? Okey, kalau dah jelas, jom kita kembali ke host. Okey, terima kasih kerana menonton tadi. Kita dah nampak tadi macam mana nak dapat macam mana Lucky Draw tu berjalan. Tapi sekejap saya akan tekan ni dulu sebab ada benda yang saya akan cakap. So, lepas 5 minit ni nanti kita akan stop. Kita akan stopkan kita akan stopkan kereta api tu. Okey, so tadi kita ada tunjuk kita untuk Lucky Draw ni kita tak main guna kertas. So inovasi dia adalah kita gunakan dice tower. Ya, dadu dan dice tower. So okey. Okay. So saya akan test dulu. Okay. Banyak 3 kali. Okay, jom. Session 3 kalau kita tengok dekat skrin sekarang ni adalah number 1. 3. Lambat masuk kan? Ni masuk apa? Kita try lagi. Okay. Ini number berapa? Okey, kalau kita tengok ni, ini adalah nombor 6. Macam mana nak bezakan nombor 6 dan nombor 9? Ni ada garis dekat bawah ni. Kalau macam ni, nombor 6. Nombor 9 dia akan... Itu beza dia. Sekali lagi. Ni dadu ni dah dipilih. Sebenarnya ni adalah dadu yang paling adil sekali. Sebab kita ada buat tasting kan? Kita ada buat tasting selama 1 jam. Untuk 2 dadu. So berapa kali balingan? 300 lebih 300. Okey, nampak tu dah masih ada yang dah sampai ke stesen 4. Pun dah dapat dah tiket dan kita dimaklumkan tadi semua layak untuk join Lucky Draw kan. Semua dapat tiket. Cuma kita nak tengok siapa yang bertuah malam ni. Kalau ikut sekarang ni ada jumlah tiket dia ada 58 tiket. 58 tiket. Okey. So lagi beberapa minit saja kita akan freezekan train tu. Sebab kita nak bagi peluang. Nak bagi peluang untuk dia orang dapat tiket. Mungkin ada lagi. yang dah nak sampai ke stesen keempat, ke stesen kedua ataupun stesen ketiga. Okay. Nanti kita akan buat cabutan dulu untuk voucher bernilai RM20 dan sebanyak 2 kali dan diikuti dengan voucher RM50. Lepas tu satu lagi nak minta penonton semua check telefon bukan telefon. Pastikan ada telefon dengan anda ataupun sebenarnya saya nak minta untuk anda check dekat atas tu untuk bahagian information nombor telefon yang di-update dekat situ betul atau tidak. Sebab nanti kalau kita call tak dapat, so kita akan kita akan buat cabutan sekali lagi. Dan kita akan berikan keyword nanti. So dan kena ada tengok keyword. betul-betul keyword apa yang kita akan tunjukkan nanti. Okey. Berbaki So lagi 2 minit. minit. Ada Ada lagi tak yang akan sampai? Dia dah betul kat sini. 100 ni tak payah.
Okey. Okey, 58 tiket. Mana? Cuba kak. Oh. Yang siapa yang letak 000 tu, yang lebih nanti kita akan kita akan call ikut nombor yang betul lah. Tapi ada masa untuk update. Boleh update Kalau lagi nak ke? edit masih boleh. Okey, kita tengok ada Zulaiha lagi dah sampai stesen di kedua. Stesen kedua. Kita nak beri Maksudnya, peluang. tiket kita ada 59. Oh, yang betul. 60. Siapakah yang 60 Ada lagi tu? tak? Sampai. Mari kita tengok. Lagi beberapa minit lagi. Okay, kita masih memberi peluang. Dia ada bagi apa-apa komen tak? Cik Ina dengan Cik Yan. Komen. Dia sibuk tengok anak-anak main game. Diorang kata lambat betul kereta api nak sampai. Sekali. Itulah. Kereta api zaman. Nak tengok gambar pun kereta api zaman dulu kan. Thomas. Tapi model dia mesti Ada laju kan berdesu. Dia bukan kereta api laju ni, kereta api pakai wap tu. Pakai arang tu. Ya, ada asap. Sebab tu lambat sikit. Tapi dia bergerak. Okay. Kita sebenarnya nak buat dah tau yang train yang LRT tu. Tapi nanti laju sangat pula. Betul juga kan. Okay. Lagi 30 saat. Dalam masa 30 saat lagi kita akan freeze kan kereta api tu. Semua kereta api. So, harapnya ada lagi orang yang akan sampai, penonton kita yang akan sampai ke stesen mereka. Nanti kita lagi. Sikit lagi. Jom kita kira sama-sama. Itu okey. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Cucu freeze. Okey, so dah freeze. Kereta api pun dah tamat. Dah kita dah tidurkan dia. Dia dah tak bergerak dah. So, sekarang saya pula yang nervous. Okey. So, dah ready semua? Okay, kita tak nampak dia orang cakap ready tak kan? Kita agak dah nampak. Ready. Okay, semua dah ready. Okay, fasa 2 nanti nampak dah ready. Okay. Jom kita boleh. Satu lagi. Okay, so sekarang ni kalau tengok dekat skrin ni ada 59 tiket keseluruhan. So, kita akan mula untuk baling dadu tersebut dan bermula dengan nilai digit yang belakang. Iaitu SAR punya nilai digit. Ataupun nombor yang berwarna biru. Okey. Dan diikuti nombor yang berwarna purple. Ya. Okey. Okey, jom. 1, 2, 3. Kita tengok. 8. Okey, kejap ya. Okey. Saya akan buka dulu tiket. Kiri kanan. Okey. 8 kejap kalau kita tengok kat skrin. Okey. Azliza, Junaidah. Yang ada 8 yang hujung dia. Ada 8. Yang ada 8. Ada 8 lagi. Okey, so kita akan row number purple. Cuma untuk nombor nombor yang tengah ni kita akan row sehingga 0 hingga 5 sahaja. Sebab tiket kita 59 kan. Andai kata dapat nombor 6 dan ke atas, kita akan re-row. Okey, jom. Ini adalah untuk voucher RM20. Okay, jom. 3. Okey, kejap saya. 3, 8. Okay, nampak tak? Okey, buka dulu. Jen Junaida. Puan Junaida. Anda akan menang. Okey, so kita akan sebelum kita call, kita tunjuk dulu. Tapi kita akan tunjuk keyword, tapi jangan cakap tau. Cik Ina dengan Cik Yan jangan sebut tau. Jangan sebut. Okey. Kalau tahu. Puan Junaida nampak tak dekat skrin? Kami akan call sekarang. Harapnya Puan Junaida ada masih talian. ada dekat talian. Aduh, sudah. Kamera Tak boleh bagi tahu. Okey. Okey, kita tengah call. Nampak tak? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bercakap dengan Puan Junaida?
Saya Naznin dan Ira dari Kristi Berapi. Ada tengok tak kita tadi? Bukan kita, Cik Ian dengan Ina. Okey, tapi sebelum tu kan, kalau ikut nombor tadi dah naik kan. So kita nak tanya dulu dengan Puan Junaidah, apa keyword yang tertera? Nampak tak Puan? Awak tak faham. Puan masuk balik lobby Puan. Saya dekatkan sikit. Keyword tu masuk apa? Kena Kejap. Okey. Okey, kita tunggu. Okey. kita Objek yang kita pegang, yang Ira pegang tu. Oh, yang dipegang. Sebut benda yang Ira pegang. Apa tu? Sebut bendanya. Kita dengar Puan Junaidah. Nampak tak? Nampak tak Puan? Puan klik kan ni, tekan play. Ada internet ni tak ada. Allah. Apa dia? Apa dia? Wana nampak tak Puan? Wana nampak tak? Aduh. Okay. Tak apa. Okey, sekali lagi. Puan cuba masuk ke lobi sekali lagi. Kalau internet kita mati pula. Oh lah. Apa dia? Telefonnya mati pula. Cuba Nikot. Apa telefon kan? Dia tak boleh. Tak ni. Dekat luar datang. Tak nampak tu berjaya. Okey, macam mana? Okey. Dia bunyi, dia ada kan yang kita tunjuk ni, dia ada bunyi cekik. Kalau dia bunyi cekik tu biasanya apa? Cekik. Apa dia? Dia tak nampak. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu kan? Kamera. Betul. Tanya Puan Junaidah. Kita nak bagi. Okey, Puan Junaidah nanti masuk semula ke lobi. Okey, tu dah claim. Cepat. Wah, claim dulu. So, kita nak berikan voucher. Okey, tanya Puan Junaidah. Okey, tapi sebelum tu Puan Junaidah nak tanya. Bila Puan Junaidah join Dizandra dengan Cik Ian, dengan Cik Ina? 2016 tak silap. 2016. Lama juga paling awal ini juga. Ini antara yang Cik Ian tadi itulah yang terlama. Yang lama dah terawal. Tanya Puan Junaidah. Puan Junaidah nanti tunggu dekat lobi lagi tau. Mungkin Puan Junaidah naik lagi kita tak tahu sebab ada lagi tiket. Okey Puan. Terima kasih. Okey. So, jom kita pergi ke seterusnya. Voucher seterusnya masih bernilai RM20. Okey, jom. Nanti sebelum... kejap. Sebentar. Oh, okey. Nanti saya akan reroll sekali lagi. Cuma nak ingatkan nanti... Saya lupa nak sebelum angkat telefon, tengok betul-betul dulu keyword. Okey, ni tak sebelah. Okey, telefon kan. Tengok dulu baru angkat. Dia nak tengok dia lah. Tengok keyword dulu baru jawab telefon. Okey, jom kita. 3. Okey. Siapa 3? Nombor biru 3. Azilah Elzam. Dia banyak tu 3. Okey. 3. Okey, sama selalu. Okey, jom saya. Yang ni kita yang untuk nombor yang warna purple kita akan roll daripada nombor 0 hingga 5 sahaja. Okey. Kalau kita tengok 1. Apakah dia? 1-3 Nazila. Hazila. Okey, angkat dulu. Angkat dulu. Okey. Apa itu ya? Nampak tak? Tapi jangan sebut. Okey. Puan Hazila harap ada di talian. Puan Hazila tengok dulu keyword baru angkat telefon. Okey. Hello, Assalamualaikum. Boleh cakap dengan Puan Hazila? Puan Hazila, saya Naznin dan Ira daripada Kristi Berapi. Ada tuntut tak tadi? Macam mana? Best tak? Okey, sebelum saya nak tanya beberapa soalan, nampak tak apakah keyword yang kita tunjuk dekat skrin?
Kucing. Okay, so kita akan berikan voucher RM20 untuk Puan Hazila. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah beberapa soalan. Dah claim. Dah claim dah. Laju. Pakai laptop bagus. Okay, so dalam banyak-banyak produk di Zandra, produk wangian apa yang Puan suka? Wangian? Wangian apa yang Puan paling suka? Yang boleh share dekat saya, nanti saya nak beli. Yang paling best tu suka Cloudy. Okay. Kalau yang jenis yang ED35 tu saya suka Valerie. Saya suka Marilyn. Okay. Yang itu bau dia lebih kepada apa tu? Soft floral. Fresh. Kita boleh beli nanti. Okay. Kita nak ucapkan tahniah buat Puan Hazila. Dah dapat voucher. Nanti boleh buat pembelian dekat dizandra4u.com lepas ni. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Masih. Jadi set dulu. Kita. So sekarang ni kita nak berikan voucher paling besar iaitu RM50. Kita nak tengok siapakah yang bertuah malam ni. Okay, jom. 5. Tengok nombor belakang. Okay, kita tengok siapa yang ada nombor 5. Hujung nombor 5 Juwahir. Oh, 5 Amiratul. Juwahir, Amiratul, Gani. Okay. Lagi tak? Dua Gani. Junaidah. Alright. Junaidah lagi. Junaidah lagi. Kalau untuk menang, mungkin dia akan dapat. Tapi kita Junaidah ni memang selalu satu je dapat. Okay. Jom. Kita akan roll nombor tengah. Kita akan roll nombor 0 hingga 5 sahaja. Kalau kita dapat lebih daripada nombor tu, maksudnya nombor 6 ke atas, kita akan re-roll. Okay, jom. 6. Betul, tak ada. Okay, kita tak ada nombor tu. Kita masih nampak lagi. Ada peluang lagi. 6 lagi. 6 lagi. Okay, sekali lagi. 6 lagi. 9. Okay, tak ada. Okay, jom. Kosong. Aidil. Isteri aku yang buat ayam. Kita tengok. Aidil. 005. Aidil. Tadi Cik Aidil. Kita akan sebelum Cik Aidil jawab, tengok panggilan kami, tengok dulu keyword dekat skrin. Kalau dia 005 maknanya dia yang paling awal tadilah yang sampai stesen. Wow, lama juga dia tunggu. Jom kita call, harap dia ada di talian. Gabut. Tengok siapa dia letak nombor siapa. Tak jawab ni. Aidil hilang ke? Cik Aidil angkat telefon Cik Aidil. Cik Aidil silent ke? Hello, Assalamualaikum. Nombor siapa? Hello. Salam. Hello, boleh bercakap dengan Cik Aidil? Ya. Cik Aidil, ni Naznin dan juga Ira. Cik Aidil, ni Cik Aidil ya? Saya daftar nama suami saya. Okey, tak apa. Okey, itu nama je. Okey. So sekarang ni kita nak berikan voucher RM50 tau. Tapi sebelum tu, tadi dia tolong orang. nampak tak keyword yang ada dekat skrin? Nampak? Apa tu? Bola. Betul. Tahniah. Sebelum tu nama puan apa ya? Boleh saya tahu? Nur Idayu. Okey. So sebelum kita nak kita nak tutup talian ni, kita nak tanya soalan lah. Nak buat apa dengan voucher RM50 ni? Stop. Cik yang tolong jawab. Stop. Yang kata kena restock. Jadi tak boleh beli untuk sendiri ya. Dia kata kena restock. Apa jawapannya? Kita dah tunggu jawapan. Saya nak beli perfume untuk saya. Kita restock lah tu. Okey, Puan tahniah. Puan, nanti Puan masuk balik ke lobby Cruise Berapi. Sebab voucher tu perlu diklaim dekat situ. Nanti Puan masuk balik, Puan tekan claim. Okey, kita dah nampak dah.
So Puan dah sedang claim. Okey Puan. Terima kasih dan tahniah sekali lagi kami ucapkan dan terima kasih kerana menonton daripada awal hingga ke akhir rancangan sebab Puan antara yang terkawal yang dapat 005 005 tu. Dia dah join di Zandra berapa lama? Puan, maafkan saya nak tanya, berapa lama dah join di Zandra? Daripada banyak buat. Maksudnya tahun 2015 tu dah start antara yang terawal lah. Betul. Tahniah Puan. Tahniah Puan, tahniah. Masih kekal dan setia Ya. dengan tim Cik Yan. Okey Puan, Assalamualaikum. Maksudnya apa sekarang ni? Okey. Okey, kita dah berada di akhir rancangan. Okey. Kita nak bagi tahu voucher ni ada tempoh ada tempoh expire dia dalam masa 7 hari. Dan anda sebenarnya yang siapa yang dapat voucher tadi, daripada awal tadi ada yang dapat voucher RM5 dan yang lucky draw tadi pun ada dapat voucher RM20 dan juga RM50. Anda boleh beli di website Cik Ina dan Cik Yan iaitu di dizandra4u.com. So nanti masa dekat buat pembelian tu voucher tu nanti akan tertera di bahagian shopping cart. Okey? Tempoh penggunaan dia dalam masa 7 hari bermula pada hari ini. Maksudnya kalau senang untuk faham, hari ni hari Selasa, Selasa minggu depan dia akan tamat lah. Dan nanti kalau ada apa-apa error yang berlaku masa tengah claim voucher tu, apa-apa nanti boleh terus hubungi upline anda dan nanti apa-apa nanti dia akan contact dengan kita lah. Okey, sebelum kita akhiri rancangan ni, kami nak minta jasa baik penonton semua untuk isi form yang tersedia dekat lobi, dekat bawah kan, dekat lobi tu. Di akhir rancangan nanti. Itu adalah form untuk kami tambah baik. Di akhir rancangan nanti ada satu form di akhir rancangan nanti. Dan sebelum tu nak ucapkan terima kasih kepada Cik Ina dan Cik Yan kerana sudi untuk luangkan masa pada hari ini untuk sesi live Kerusi Berapi. Dan kita sangat-sangat hargai dan kita tak sangka dia punya sambutan tu amat menggalakkan, sangat menggalakkan sebab walaupun yang dah hadir tu adalah dalam 17 orang saja, tetapi sebenarnya boleh kita kata dalam 90% tu dah menonton dan dapat sehingga ke stesen yang keempat. Okay. Terima kasih kepada semua downline Cik Yan dan Cik Ina. So harapnya kalau tengok kat situ masih ada lagi baki voucher sebanyak 65 voucher lagi yang belum ditebus. Yang ini kita akan bawa ke sesi yang seterusnya dengan Cik Ina dan Cik Yan, mungkin dengan versi yang berbeza pula. Yang ini okey tak? Okey ya? Okey. So maknanya akan ada lagi selepas ni. Okey. So Ira, kita pun dah nak beransur. So jumpa lagi di Kerusi Berapi yang seterusnya. Duduk sekejap, buktikan hebat. Jom kami off air dulu. Alhamdulillah, terima kasih.